Ustaz kata semalam kecing tak lawas kena tutup pistol dengan kipas dan dengan kapas dan salotik, tapi kalau tutup dah dengan tisu dan letak dalam seluar dalam saja boleh tidak? Jawabnya tak mesti kita ikat. Ni kemaluan orang lelaki. Contoh lah contoh. Mu jangan suka. Nah, buat contoh. Takkan nak tunjuk sungguh. Jadi dia tanya, kalau lepas kita basih dah, untuk kecil tak lawan, lepas ambil tisu, adakah wajib kena ikat? Jawabnya tak wajib kena ikat, tapi kena lekat tisu tu situ. Jangan letak gitu saja kat gigi cabut, tak boleh. Maknanya kena pastikan dia tu lekat. Sama dia mu ikat ke getah ke bogang 2 tang tak ada masalah. Tak, jangan letak gitu saja. Sebab iaitu apa ni perintah yang disuruh, iaitulah hendak kita ikat dengan perca kain. Faham tak? Soalan seterusnya ada 2 minit lagi.